Rolling. Rolling. All the speed. Action. Table stacked with koi, the spread colossal. Mama's rendering hits, deep as gospel. Kids Action. Jumel, you running turbo. Fireworks popping a vibrant inferno. Raya Machani, we keep it in motion. Tangan bersalam, genakan emotion. Forgive the sins, let's start devotion. Family first, that's the real promotion. Pop's got the ketupa, tightly weaved art. Tales from his lips, each one hits the heart. So pada tahun ini kita akan mengadakan satu iklan raya di bawah KPPS yang mana diproduksikan oleh Monomedia. Jadi pada tahun ini kita buat drama yang lebih meriah, suasana hari raya. Untuk jalan cerita raya macam ni, sebenarnya dia adalah idea keluaran bersama. Idea daripada saya dan idea daripada Luke digabungkan menjadikan satu cerita yang agak dinamik bagi kita membawakan emosi dari sedih ataupun ceria ataupun ada sedikit humor. Oh, Syafiq! Kau buat apa tu? Oh, kau mencuri lagi ke? Ha? Ada. Ya. Apa kali ni, buluh? Tak adalah. Ini saya jumpa je. Kau jumpa ke? Kau rembat buluh pacu je kampung tu? Okay, Bapa Syafiq ni saya cuba portraykan sebagai seorang bapa yang sayang kepada anak dia. Tapi dia dengan tegasnya memberikan nasihat. Memandangkan Syafiq ni seorang watak yang nakal. So, untuk mendapatkan kontras daripada anak yang nakal tu, saya tambahkan satu watak iaitu Bapa Syafiq, iaitu merupakan pengarah pusat kebudayaan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Datuk Nash dan saya diberi peranan dalam cerita pendek ni sebagai seorang pakcik yang datang menyapa dengan 3 orang anak muda ni baru lepas habis tarawih, menceritakan tentang keseronokan Hari Raya. So Datuk Nash ni membawa watak sebagai seorang pakcik surau yang mana dia memberi nasihat kepada 3 orang kawan ni iaitu Syafiq, Ahmad dan Hakim. Tim yang ada ni ialah tim yang sangat efisien. Okay, anak-anak pelajar yang ada wawasan, yang ada cara bekerja dan yang paling pentingnya ialah silaturahim dalam kerjasama itu adalah merupakan satu pendekatan yang sangat hebat yang saya nampak dekat sini. Dan masing-masing bantu-membantu untuk menjayakan filem pendek ini. Semuanya saya nampak macam the professional punya kru yang buatkan satu-satu produksi. Jadi mudah-mudahan akan lebih berjaya lagi, insya-Allah. Assalamualaikum, saya Jasmi bin Muhammad Zain selaku jurulatih untuk kumpulan Monomedia Production di bawah KPPS iaitu Kelab Pengurusan dan Persembahan Seni. Untuk iklan raya kali ni actually adalah macam KPI lah untuk kumpulan Monomedia, dan alhamdulillah saya secara personal merasakan sangat berbangga untuk batch-batch senior lah terutamanya, iaitu first batch Azim, Luke, Anas dan yang lain-lain lah yang first batch ni, sebab saya melihat perkembangan mereka lah daripada hari pertama diorang join kumpulan Monomedia sehinggalah hari ini, dan nampaklah kematangan mereka dalam mengendalikan sesebuah production, sesebuah shooting project, dan tahniahlah untuk mereka, sekaligus tahniah juga untuk KPPS. Since ini merupakan tahun terakhir kita orang berada di Monomedia, jadi kita orang kata push throttle untuk for the last time. Kita nak bagi yang the best untuk KPPS sebelum kita orang keluar. Assalamualaikum, saya Muhammad Salihuddin Sukur, pengarah Pusat Kebudayaan Muzik Islam Malaysia. Ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada mereka yang telah menjayakan iklan raya macam ni, dan juga mereka-mereka yang telah banyak membantu di bahagian tabir seperti Encik Salihuddin dan Puan Faridah, dan juga Encik Jasmi, dan juga semua kru
yang bertukar lumus untuk menjayakan iklan raya macam ni 2025, itu kru KPPS. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua sekali mewakili Pusat Kebudayaan USIN. Selamat Hari Raya. Jangan lupa saksikan iklan raya KPPS 2025 diproduksikan khas oleh Monomedia Production di bawah Kelab Pengurusan Persembahan Seni. Eksklusif hanya di Leeds TV. Jangan lupa tonton guys. Subscribe.